Jom teman saya buat ikan siakap kengso. Mula-mula saya nak hilangkan hanya dah bau tanah kat ikan siakap ni. Bersih dulu ikan siakap ni. Siakap ni saya minta tuai kedah belah butterfly. Seterusnya saya lumur garam kasar keseluruhan ikan siakap ni. Lumur keseluruhan ikan tu bagi sekata dah. Tu perap seketika. Garam dalam 20 minit lah. Sementara perap ikan siakap tu, buang kulit nenah. Saya nak guna nenah ni sikit. Lain untuk makan. Saya guna alat ni nak buai mata nenah tu. Ajar ni. Benar nak buai mata nenah tu. Awak boleh tengok sendirilah saya buai macam mudah macam mananya nak buai mata nenah. Buang semua mata nenah tu. Okey, jadi gini. Seterusnya potong nenah yang setakat kita nak buang. Yang lebih tu untuk buat makan. Terusnya sediakan bahan kisar. Kulit dah potong kasar, bawang merah dan bawang putih. Potong juga kunyit hidung. Masukkan belacan bakar sedikit. Masukkan nenah, potong kasar nenah tu. Terusnya masukkan air secukupnya. Blend bahan kisar sampai lumat. Terlupa nak masuk lado lah pula. Biji dah potong kasar, lada merah besar, cili padi hijau dan merah. Masukkan lada tadi ke dalam blender kita kisar tadi, blend sampai lumat. Lepas 20 minit kita perap, cuci bersih, lepas tu letakkan asam jawa. Umur sampai sebati belakang depan, banyaklah asam jawa. Dah hilang hangit. Perap selama 20 minit anggaran. Sediakan kuali, masukkan bahan kisar tadi. Kacau biar sebati dan tutup, lepas tu biar dia mendidih. Bila dah mendidih, masukkan serai yang diketuk dan lengkuas. Kacau biar sebati, tutup kali biar dia mendidih pun. Bila dah mendidih, masukkan garam kasar, gula karbon tak. Kacau biar sebati, masukkan kicap ikan tak, cuhan asam jawa. Kacau biar sebati yang mendidih sikit, lepas tu masukkan air secukup. Kalau tak cukup rasa, masukkan garam, gula. Kacau biar sebati, nampak pekat tu masuk air lah sikit. Agaklah nak setara mana kuah. Ikut cita rasa masing-masing. Okey, siap kuah untuk kengso. Lepas 20 minit basuhkan ikan tadi. Lumur dengan garam halus. Saya lupa nak rata. Lumur belakang depan dah. Ni rebus air pengukus dah. Tu sampai mendidih. Pakai loyang, lepas tu letak dekat atas pengukus terus. Letak kuah kengso dekat loyang. Semua kuah dekat ikan. Lepas tu letak semua lah kuah tu dekat ikan, dekat loyang. Lepas tu letak kangkung. Letak sikit je. Jangan ambil syarat. Kangkung je saya ada. Kesung tak ada. Guna je lah. Hak mana ada. Bila masuk nanti ikan, barulah letak kangkung dengan nenah. Bila air dekat pengukus dah mendidih, masukkan loyang ikan tadi. Kukus ikan kengso sampai masak selama 35 minit. Api sederhana. Lepas 35 minit, ikan pun dah masak. Masukkan kangkung secukupnya dan nenah. Masak selama 5 minit. Selepas 5 minit, okey, siap ikan siakap kengso. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.